Hari ni aku mancing udang galah di Sungai Muar. Dah lah bang. Kita buat sesi tengok luka. Ubat dia kalau mancing tak dapat udang, ni ubat dia. Mancing tak ada, dia dah duduk dalam ni. Kau nampak kan? Bukan kerja mudah untuk mencari udang galah. Tali dia takut ni awak ni. Tali pusing dengan tali bawah ni. Tak tali ya. Ini dalam laut. Atas air masin kuat lagi Air masin kuat lagi Assalamualaikum. Selamat morning. Selamat datang kembali channel aku. Hari ni aku mancing udang galah di Sungai Muar. Okey. Aku bersama dengan ni first time aku turun dengan dia. Kita bersama dengan Abang Bird dia otai sungai ni. Depan tu macam biasalah sahabat aku tu. Zaharul Kalau korang nak main kat Sungai Muar ni, boleh Roger Zaharul. Dia ada sewa bot, dia ada JT, dia ada macam-macam kau minta je mesti dia ada. Jom kita teruskan mancing. Sekarang pukul 9, aku dah turun tadi, dah pukul 8, dah 1 jam mancing-mancing dulu, buat intro. Kita sekarang berada di Sungai Muar. Kat mana bang? Sungai Muar kat mana ni? Teluk Bakung. Area Teluk Bakung Joran kita orang pun dah turun kita dah mancing. Bos kita depan tu dah gasak dulu ni macam dah makan ni. Relax tak apa. Kita layan video. Okey. Betul lah ada makan scam. Terima kasih. Okey. Jom mancing. Mana Joko? Kandang kau kat tu. Nanti kau jadi ular. Duduk godang kuali. Dah lah bang. Bukan diam. Angkat dia betul berat Apa kau pusing-pusing kat sini ni? Apa tu? Kena, memang kena ni. Ni ruat. Makan ruat. Dia makan ruat ni. Makan ruat ni nak kena jengkel. Kena kan. Udah Maggi. Tak, janji dapat. Buat laju makan ni. Udang sate kuning tak ada, udang telur kuning ada. Salah lah. Aduh, galah. Salah ni. Tu.
Oh, nasib baik cepat ke dalam. Kecil dah sini ai. Pindah. Lalu. Galah. Cumi-cumi je dia bagi. Uish, mak kau no kan? Dia kuning. Kuning tu keluar kan. Kalau dia dah kena mati. Tengok ada tali ya pangkal. Kalau ada tali ya, berat talinya luka yang habis. Tak ada pula tali luka. Buka atau buka belah belakang. Kalau buka belah depan dapat tengok. Okay, sekarang dah pukul hampir pukul 12 kita parking dah ke parking ke berapa dah tak tahu lah. Dah panas ni guys. Udang mana ni udang? Udang kan nak makan pizza lah. Ha? Udang ni belum bangun ni. Tapi tengok guys, harus laju lah. Tengok lah, macam-macam pokok keluar lah. Setiap bulan pukul Christmas pun ada ni kan. Dah nak Christmas ni. Kita layan dulu Jom. Tengok, barang tak ada barang. Ada 3 ekor. Kecil lah. Ni gorgon ni hilang. Udang lembik Aduh. Oh, selamat. Oh. Ya. Ada 2 ekor dah bawah tu. Tadi yang betina tu. Kita lihat ada ke tidak. Tara. Ada bunyi tu. Halus. Megi tu. Wah, udangnya halus-halus betul. Dia buat pengambil umpan ni. Dia buat telur tu yang berat lah. Mana entah si kuning betul-betul. Jenggi. Jenggi pun jenggi lah. Kena kalau 10 kilo sedap juga. Kan? Jenggi pun jenggi lah. Kalau penuh lanjut puati juga. Kita shutdown pula kamera. Okey. Nanti aku tahu kawan.
Jenggo dah tak ada. Yang tinggal jenggi. Jenggi pun jenggi lah. Ini kalau masak sambal petai lagi ni kan. Jadi ni. Loh. Kita lari dulu. Guys, sekarang dah pukul 4. Adalah udang, bukan tak ada. Tapi saiz kecil-kecil lah. Boleh lah bawa makan. Yang besar-besar semua dah tak ada. Tinggal yang kecil-kecil kan. Ikutkan ni dah labu yang keberapa tak tahu lah. Yang parking keberapa lah. Tadi tengah hari balik jap makan sambung. Ni sesi kedua lah. Lepas tu ada angkat luka sikit. Tengok lah petang ni kalau air surut, tengok lagi bang tengok luka lagi. Adalah, tak ada buat macam mana guys. Kita mancing dulu. Ikan tak? Ikan ni udang. Okay guys, trip mancing kali ni dah habis. Sekarang ni kita nak tengok sesi lain pula. Kita nak buat sesi lain pula. Kita buat sesi tengok luka. Ubat dia kalau mancing tak dapat udang, ni ubat dia. Kita carilah apa yang ada kat dalam luka tu nanti kan. Ada hasil dia, adalah. Tak adalah. Ada hasilnya. Okay, kita tengok luka. Okay, macam Abang Bird ni dia memang jual udang. Dia ada luka kat sini lah banyak. Kalau nak udang boleh order dengan dia. Nanti aku tinggalkan nombor dia kat dalam ni. Apa nak udang boleh order. Kalau ada rezeki ada lah kan bang kan. Benda nak kena order lah. Benda dalam air kita tak tahu. Okay, kita akan cek lukah yang lain pula Mari. Okey, kita tengok lukah yang kedua macam ni lah caranya. Lukah kena letak kat dalam sikit guys. Kalau lukahnya warna 4 tali je, memang kena kebas je lah kerjanya. Manusia ni kita tak tahu kan hatinya tu macam mana. Apa yang korang tengok ni macam ni lah cara-cara dia Ni bukan tali, bukan mudah guys bukan mudah. Aduh. Dia bitik je. Tapi halus. Tak apa. Lagi ada barang. Lembik lah udang mana. Dah lembik. Saling lembik. Okey, luka yang ke-3. Tengok ada ke tak ada. Lumpur lah. Ada sekut. Wah, banyak. Halus-halus. Isi apa? Sawit je? Sawit ubi. Sawit dengan ubi. Okey tu. Assalamualaikum. Jom ke destinasi seterusnya.
Luka yang ke 4. Ada seko je. Latar belakang terpaksa kita tak tunjuk atas dasar keselamatan. Kita bagi gambar rapat-rapat je. Biar orang tak tahu kat mana luka ni. Kes curi luka banyak banget. Luka, angkat luka. Luka-luka hanya dia gembat ni. Apa punya setan manusia. Destinasi seterusnya tak jauh. Sini-sini je. Walaupun dia halus-halus, kalau dimasuk dalam Maggi ke, Mantap. buat sambal ke, Kena balik mancing lepas hujan. betul jadi. Hukum mancing tak ada, dia dah duduk dalam ni. Mancing punya payah pun dah sembunyi dalam luka. Dah berkampung lah. Ni yang ke berapa Kelima Yang ke berapa Kelima Entah. Tak ingat. Tak ingat. Banyak lagi nak pergi tengok ni. Tak payah kira lah, tengok je lah. Jom kita pergi ke tempat seterusnya. Luka yang seterusnya, mari kita lihat adakah tiada. So macam ni lah guys, dia punya kejadian. Cara-cara orang nak angkat luka bukan mudah. Jadi jangan sembang kata kenapa udang galah tu mahal. Mancing pun payah, masuk luka pun payah tau. Ini bukan kerja mudah tau. Orang kata udang galah mahal lah. Pergi cari sendiri, tengok macam mana. Okey, dah dapat tali je. Oh, ada. Ada. Gitik-gitik lah. Cik, 4 ekor. Halus-halus. Rasanya udang-udang besar dah pindah Brazil lah. Dia bagi yang kecil. Bagi kecil je jadi lah bang. Ini namanya Maggi. Udang jenggi. Bukan jenggi. Okey. So kita akan pergi ke lukah yang seterusnya. Korang nampak kan? Bukan kerja mudah untuk mencari udang galah. So aku terangkan sekali lagi kenapa udang galah mahal. Sebab ni lah mancing susah, masuk lukah pun susah. Pakai apa lagi bang? Apa lagi bang cara dia cek dapat udang bang? Apa? Pasang jaring ni. Pasang jaring pun susah tau. Ada orang mancing lah. Hari ni ramai juga mancing. Sana pun ada orang, sana ada orang. Tadi mana? Sana ramai. Ha? Ramai mancing walaupun air besar. Okey, luka yang seterusnya kalau dapat lah. Oh. Dah masuk gua. Andal tak andal lah pak. Sebelah pegang enjin, sebelah pegang tu. Kalau saya bang dah tergolik. Oh, meriah bunyi Sama ni. halus-halus. Tapi tak apalah nak buat makan kan. Kau nak buat jual. Makan sendiri je.
Okey. Jom. Destinasi seterusnya. Destinasi macam jauh je. Okey, luka yang seterusnya Kelabu. Ha? Kelabu. Ada ikan. Sotok pasangan kecil. Ada ikan Oh, anak kelabau. Ambil tak. Topak lagi, kita topak dedak. Ambil kau. Masuk ke umpan lagi. Airnya cantik, tapi mancing udang tak ada. Apa hal? Yang dekat bulan puasa je. Okey, luka yang seterusnya kosong. Mati. Udang ni sudah dead, guys. Udangnya dah dead, biar je dalam tu. Bersemadi dalam tu. Ada tahu masuk ke tutu ni kan? Baung kan? Okey, ni luka yang seterusnya Ada isi Halus-halus jugalah. Dia long time. Petai dah ada, udang dah ada. Siap besok. Besok mesti siap ni. Oh. Tu dia. Ada pun. Teko mati. Baru mati ke dah mati? Kalah kan plaza. Teh kuning Teh kuning mah. Oh. Meninggal kan plaza. Ada lagi situ. Jadi lauk. Dia bergaduh lah. Kau kebuk orang betina seorang. Kata jantan tak guna. Guys, ini nama dia buah anggur hutan. Ini buah ni patin suka makan ni. Nampak? Dia macam anggur guys, nampak? Nampak? Anggur. Sedap guys. Pui. Percayalah kau. Okey, ini luka yang keberapa dah? Tak ingat dah, tak kira dah. Banyak yang kosong ni guys udangnya dah lagi ke Brazil. Ini kalau kat sini kan kita kena hati-hati sikit lah. Takut ada tali pinggang Yang tahu lah tu apa tu tali pinggang nak masuk-masuk tempat macam ni, mata kena awas-awas sikit. Rajin-rajin lah mata tunggu lindau kat atas Betul lah bang jangan main terjah je. Ini kawasan-kawasan dia ni. Kita masuk kawasan dia, jadi hati-hati lah. Kita kena berhati-hati. Bukan kat jalan raya je tau kena hati-hati. Kat sungai pun kena hati-hati. Setelah sekian lama angkat luka 000 ada juga ini. Ada dua orang sini tapi tak tahu kat mana sana tu. Dapat nak detect. Jam pukul 6.45 6.45 5.45. Maafkan saya. Apa 6.45? Wah, tak dekat maghrib. Maafkan saya, kesilapan teknikal. Gangguan bertitik. Garuang ke bedal? Apa tengah gangguan ni tadi gangguan mati. Oh. Jom kita pergi ke destinasi seterusnya. Luka yang seterusnya destinasinya sana sini je, sebelah je. Ni kan jauh sangat. Belah tadi sana ke sini. Ada juga udangnya. Nampak. Ada juga Popeye. Masuk dry aquarium pun bagus ni, tapi tak payah. Aku nak makan. Kita nak buat makan. Rumah dah tanya mana udang.
Ada sikit lagi. Ada sikit. Dia tak banyak, dia Kalau campur sikit. Maggi pun buah makan. Betul. Ini buat sambal pun sedap bang. Oh, nampak. Melitik itik dia. Meriah dia kat dalam. Meriah. Dia tak besar tapi dia banyak. Jadi kalau nak makan pun tak gaduh. Kan? Kena dapat besar seekor kan gaduh nak makan. Habis Ha. Yang kecil-kecil je kau tengok. Aduh. Bak. Kalau mancing mau sejam lebih ni. Ada lagi. Pukul 6.05 minit Rasanya kita tarik luka ni dekat sejam dah ni. Tambah lagi. Umpannya semua sawit saja Sawit saja. Jangan letak macam-macam. KFC ke pizza jangan letak. Itu makan modal namanya. Okay guys, sampai di sini saja kita punya trip kali ni. Kita mancing dan juga angkat luka Terima kasih kat Abang Bird bawa kita hari ni mancing. Tapi hari ni air tak berapa nak cantik lah. Tapi ada lah kan. Bukan tak ada. Tak adalah kumpau. Ada juga rezeki tu balik. Ni tadi campur mancing dengan ni sikit buka Abang Bird. Saya punya kat dalam Coolman. Ya. Boleh lah buat goreng kan. Okay, kita jumpa lagi next video Jangan lupa like, share dan subscribe guys. See ya.